Hai Kak, Assalamualaikum. Saya doakan Akak dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik dan maju jaya walau di mana saja Akak berada. Terima kasih menerima saya sebagai salah seorang warga SKBBSP. Lagu ini saya tujukan khas buat Kak Hasanah. Hasanah dalam kenangan, kenanglah kami dalam doa Kak. Terimalah. Okey di, roll it. Bye. Saat saya mengenali Hasanah, pada awalnya memang terpamer ketegasan dalam kepimpinan, tapi saya tahu faham orang-orang Melaka.com ni dia memang tegas nampak, tapi dari hati tu memang ada taman lah, dalam hati ada taman. Kalau dengan Puan Hasanah ataupun saya panggil dia Kak Hasanah lah, kami ni suka berkongsi cerita, berbual, kan, cerita yang santai lah, cerita yang pribadi yang bukan berkaitan dengan kerja. Jadi perkongsian cerita kami ni kadang-kadang tu situasinya unik sikit, sebab oleh kerana dia ada dekat sebelah dengan bilik saya, kadang-kadang kami ni bercerita dari bilik masing-masing sahaja. Jadi saya kalau ada cerita yang nak dikongsi tu, saya just jerit saja dengan dia dari bilik saya, dan dia pun sahut dari bilik dia. Jadi macam itulah kadang-kadang situasinya di pejabat. Jadi pasti suasana tu, keriuhan tu menjadi perkara yang saya rindukan lah selepas ini. Aku nak cakap lah, tapi saya akan menemui lah jeritan Kak Hasanah pada saya. Azlina, mai makan. Makan. Kau nak makan? Kuruslah saya tadi. Jomlah makan. Saya rasa saya kurus lah. Abang kata Puan Samia confirm saya kurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Cikgu Hazrania. Ingin berkongsi mengenai Puan Hasanah. Puan Hasanah seorang pentadbir yang berkaliber, penuh dengan kata-kata semangat, dan saya rasa sepanjang saya bersama-sama dengan Puan Hasanah menerima hadiah yang disampaikan oleh Puan Hasanah setiap kali pertandingan, kata-kata semangat akan diselitkan. Tahniah, awak berjaya, selamat maju jaya. Dan kata-kata itu amat dirindui selepas ini. Kerana Puan Hasanah akan pergi ke tempat yang baru, dan saya ucapkan selamat maju jaya. Kenang kami dalam doa-Mu. I love you. Okey, untuk saya pula, saya rasa semua tahu saya buat jadual waktu dengan Puan Hasanah. Jadi saya nak share satu benda yang saya rasa special dalam waktu saya buat jadual waktu dengan Puan Hasanah, iaitu buat jadual waktu COVID. Waktu biasa kita pening kepala nak buat jadual waktu, ini kan pula waktu COVID. Time tu tak boleh buat jadual yang banyak subjek, bertukar-tukar subjek dalam satu hari, kena sekatkan. Cikgu pun tak boleh gerak ke terlalu banyak kelas. Kalau boleh dia nak kurangkan, satu hari tu masuk satu kelas saja. Jadi masa tu peninglah kita orang berdua ni nak buat jadual yang sangat ketat dia punya peraturan dia. Tu momen saya dengan Puan Hasanah. Setiap senyummu hadiah bermakna, berpisah cuma di Dan semoga Hasanah tetap sihat, dapat meneruskan perjuangan, menjalankan tugas dengan baik, semoga sampailah ke sara. Assalamualaikum Kak Hasanah. Selamat berkhidmat di tempat baru. Jangan lupa kami di sini dari tim BPKI. Dan saya juga Kak. Selamat maju jaya. Apa-apa pun kita keep in touch, kita dekat. Kalau ada makan-makan kat Yakult Latif tu, jemput saya tau. Kakak, saya rindu kakak nanti lah. Sampai Kak, dia tunggu kami kat sini ya. Kalau ada masak lebih tu, hantarlah kat sini.
Puasana, semoga Puasana selamat bertugas di sekolah yang baru. Kita akan rindukan Puasana. Jangan lupakan kami. I love you, Kak. Selamat maju jaya pada akak saya yang seorang ni. Semoga terus sukses di sekolah yang baru dan menciptakan kebilangan. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum. Walaupun saya baru kenal Kak Asana, tapi rasanya kemesraan tu sangatlah kita dapat. Dan Kak Asana pun banyak bantu saya dari segi pentadbiran kurikulum. Jadi dekat sini saya doakan semoga Kak Asana sentiasa cemerlang di tempat baru dan happy selalu. Jangan stres-stres ya Kak. Ajak ke sini kat tempat baru. Semoga gembira di tempat baru. Baik. Baik Kak Asana, selamat maju jaya di sekolah yang baru. Selamat jaya Kak Asana. Selamat maju jaya Kak Asana di sana. Semoga Kak Asana terus sihat dan ceria selalu. Terima kasih. Baik Kak Asana. Selamat pindah ke sekolah baru. Semoga sukses. Semoga Kak Asana semoga jaya di tempat baru, menjalankan kerja dengan baik-baik. Sihat selalu Kak Asana. Jangan lupa makan kuih. Jangan lupa makan kuih. Ingat kami di sini. Kak Asana, nanti kalau pergi sana jangan lupa kat saya. Ingat kalau ingat PPD, ingat saya tau. Bye. Semoga lebih cemerlang di tempat baru, berbahagia bersama keluarga dan tercapai segala hajat yang diimpikan. Terima kasih Kak Asana. Kami murid PPKI mengucapkan Selamat maju jaya kat tempat baru. Dah tak ada lah PK1 paling favourite. Pun selamat maju jaya lah. Selamat menjalankan kehidupan yang baik selepas ini. Semoga maju jaya. Okey, itu saja. Saya nak ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih, juga terima kasih, berbanyak-banyak sangat terima kasih atas segala tunjuk ajar dan segala informasi semasa saya bertugas di bawah Kak Asana, khususnya dalam kantin. Alhamdulillah, segala informasi yang Kak Asana berikan, saya dapat gunakan sehingga hari ini, walau di sekolah baru. Saya doakan Kak Asana sentiasa cemerlang, sihat, dalam lindungan Allah di sekolah baru seperti Kak Asana cemerlang di SKB BSP, dan semoga Kak Asana dalam kegembiraan sehingga akhir perkhidmatan. Dan terima kasih ayah akan amalkan apa yang Kak Asana ajar sehingga akhir perkhidmatan ayah nanti insya-Allah. Semoga ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih.